Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafizah dari Rafizah Habiku Crochet. Video kali ini saya akan tunjukkan cara kait sarung botol air Adha. Dan tingginya adalah kira-kira 9.5 inci. Lebar tapaknya 3 inci. Dan botol air ini untuk isian 1 liter. Dan botol air ini kosong tanpa isi air. Pastikan ada 3 buku benang berlainan warna. Ini adalah benang bobokorn. Dia sama dengan tekstur dia tu sama dengan benang MC lembu. Dan dia ada 4 urat kecil dalam satu urat yang besar ni. Gunting. Dan kita guna jarum kait saiz 3.5. 3 ni adalah pilihan. Ini untuk kemasan kalau perlu penanda kaitan. Kita akan mulakan dengan magic ring. Satu simpulan dan chain 3. Saya terus alih jari. Chain 3 ni sebagai double crochet pertama kita. Ini dah baris 1. Jadi lepas ni terus buat saja sebanyak 12 double crochet baris 1 kita ni. Dah ada 12 double crochet, kita akan sambung. Sambungan tu saya buat slip stitch di atas chain yang ketiga tadi. Semua kita akan guna slip stitch, kaedah yang sama je lah kita guna untuk setiap kali kita nak mulakan baris baru dan juga kita habiskan satu-satu baris. Ketatkan ni. Baris 2, chain 3. Dan di sini kita akan tambah kaitan kita ni. Setiap kaitan yang ada baris 1 ni masing-masing letak 2, 2, 2. Kalau sini tadi 12, jadi kat sini nanti akan ada 24 double crochet. Dua lagi. Dua-dua untuk setiap kaitan kita ni. Boleh siapkan sampai jumpa double crochet yang ke-24 dan terus sambung. Baris 3 sama seperti baris kedua. Setiap stitch yang kita ada ni letak 2, 2, 2. Jadi total double crochet kat sini adalah sebanyak 24 darab 2. Akan ada 48 double crochet. Baris 4, gunakan 3 chain untuk baris keempat kita. Dan ulang cara kait kita pada baris 5 dan juga 6. Jadi baris 4, 5, 6 ni satu kaitan double crochet. Di bawah tu yang sedang kita kait tu pula akan masukkan satu double crochet juga. Jadi ketiga-tiga baris ni akan ada 48 double crochet. Teruskan habiskan baris 4 sampai 6. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Jadi kalau betul bahagian tapak hanya sampai baris 3 sahaja.
Dan ini bila kita kekalkan 48 double crochet, baris 4, 5, 6, baris 4 tu kita dah mula untuk bentukkan badan, tapi saya gunakan warna yang sama dengan bahagian bawah tapak. Dan selesaikan kita punya benang ni, potong, sambungkan. Saya guna jarum lagi kecil nak mudahkan kita dapat kaut benang tu. Okey, sampai situ dulu. Lepas ni kita akan tukar warna baru. Ini kita rujuk pada yang dah siap. Dan di sini saya rasa semua boleh nampak kan, ini tempat mula kita. Sama juga dengan sini, kita akan masukkan warna baru di tempat kita berhenti tadi. Dan semua tentu boleh nampak sini ada 5 double crochet. Tetapi kita akan selesaikan 2 sahaja dulu. Jadi setiap baris bila jumpa double crochet lepas ni, selesaikan 2 double crochet dulu, dan bila di hujung tu nanti sambung lagi tambah 3 double crochet. Tempat sambungan kita tadi di sini. Dan tip untuk anda semua, bila kita nak kait, pastikan benang ni kita dah tarik dia betul-betul ketat. Sebabnya kalau katakan tak ketat, kita akan nampak seolah-olah ada satu lagi kaitan di sini. Jadi secara tak langsung akan ada lebih satu kaitan. Jadi pastikan dia ketat. Masukkan warna kedua. Saya simpul ya, terpulanglah. Kalau tak nak simpul pun boleh juga. Kita mulakan dengan 3 double crochet, 3 chain di sini sebagai double crochet pertama. 1, 2 double crochet di situ, chain 1, dan di bawah ni tinggalkan 3 kaitan, 1, 2, 3. Di sini masukkan 1 double crochet. 5 chain, 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya di kaitan di lubang kaitannya sama dengan yang ni, masukkan 1 lagi double crochet. Seterusnya chain 1 dan tinggalkan 3 stitch, 1, 2, 3. Di sini mulakan double crochet. Kita nak 5 double crochet, 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya, selepas kaitan ni, kita akan ulang balik bermula daripada sini. 1 chain, 1 double crochet, chain 5, 1 double crochet berkongsi tapak yang sama, 1 chain dan 5 double crochet. Jadi ulang saja cara kita kait daripada sini sampai sini, dan hujung ni nanti tambah 3 lagi double crochet, kita genapkan jadi 5.
Saya dah siapkan baris ke-7. Ni penanda tempat kita mulakan kaitan dan akhiri kaitan kita. Jadi secara tak langsung kat sini kita akan letak corak lah. 2 dan sini lagi 2. Akan ada 4 corak yang saya panggil sebagai renteng ni. 1, 2, 3, 4. Baris 8 pula. Masukkan 2 double crochet dulu. Chain 1. Dan kita akan mula buat corak kita di sini. Kita nak 8 kali lilit. Macam ni buat dia, macam half double crochet tapi tak siap half double crochet tu. 1 sekali. Okay. Pegang macam ni nak bagi mudah. 1, dah siap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai situ. Berikutnya kita akan ambil 2 di sebelah sini. Kautnya ni ambil 2 saja dulu kat sini. Longgarkan dia sikit, kadang tak nampak sikit ni payah. 1, ambil lagi 2. Termasuk dengan sini jadi 3 lah kalau keliru. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 ni ada 2 je. 9. Seterusnya tambah 2 single crochet di sini. 2, dan berikutnya kita nak cara kait sama juga macam ni. Yang saya kata tadi half double crochet tak habis. Kita nak sebanyak 4 kali. Buatnya di tengah-tengah ni, tempat berkongsi yang ni dengan yang sini tadi. 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Dan kaut habiskan sampai ke hujung. Perlahan-perlahan kalau dia tak lepas. Okey. Sekali. Ini kita dah berada di tengah-tengah motif kita. Jadi kita akan ulang balik apa yang kita dah buat sini sampai ke sini. Dua single crochet balik kat sini. 1, 2. Dan kita kena ulang balik yang ni 8 kali. Pegang dia macam tu.
dan chain 1. Kita tengok sekejap. Inilah hasilnya lebih kurang. Dan terus saja 5 double crochet di sini. Ikut saja 5 double crochet yang bawah tu. 2 baris kita akan dapat 1 corak lah untuk ribbon daun sirih ni. Okey, saya berhenti sampai sini dulu. Okey, lebih kurang. Jadi lepas ni, nampak kan kita berhenti di sini. Di sini sebenarnya kita berada di sini. Okey, jadi lepas ni ulang kait bermula dari sini, satu chain ni. Dah bunga dia, ribbonnya. Sampailah 5 double crochet. Ulang kait saja untuk baris ni, dan di hujung ni nanti tambah lagi 3 double crochet. Saya belum sambung baris 8, jadi sekarang ni kita dah ada 4 ribbon, 2 sini dan 2 di sini. Nak sambung baris 9 ni kita akan tukar warna. Lepas itulah baru kita potong benang semua. Beralih kita ke baris 9 ya. Baris 9 ni kita ulang baris ke-7. Tapi saya tunjuk lagi lah sebab kita tukar warna kan. Potong dulu, jangan terlalu pendek ya. Masukkan warna baru. Chain 3, dan sini kita mulakan dengan 2 chain 2 double crochet lah, macam biasa baris-baris sebelum ni dan baris-baris akan datang pun. Okey, jadi di sini macam baris 7, chain 1. Baris 9 ni ada sikit beza dengan baris 7 ni. Kalau di baris 7 ni kita kait di bawahnya belum ada corak ataupun bunga lah. Tapi di sini kita akan kait di bahagian yang dah ada corak. Jadi kita berhenti tadi di chain 1. Dan kita akan buat double crochet di tengah-tengah ni. Ambil yang paling atas lah. 1 double crochet. Kalau masih ingat, gerak kerja kita sama saja, cuma kita ambil di tengah-tengah ni. Dan tali air 5, chain 5. Lagi 1 double crochet di tempat yang sama juga, tusuk dia. Dan terus dengan chain 1. Dan sambung pula dengan double crochet yang ada ni. 5 double crochet. Okey, saya berhenti di situ. Ini kedudukan kita sekarang ni. Okey, jadi lepas ni ulang kait daripada sini yang kita ada 1 chain tadi, terus sambung di sini
sampai habis satu baris, dan di hujung ni ada 3 double crochet. Siap baris 9. Sini nampak ada 2 untuk corak kita. Sini pun ada 2. Jadi kita terus sambung ke baris 10. Baris 10 ni pula akan ulang baris ke-8. Kita akan buat ribbon kita ni. Kita buat double crochet 2. Chain 1. Kita akan buat macam baris ke-8 tadi. Ribbon kita akan masukkan, kalau masih ingat, masukkan 8 kali half double crochet yang tak siap. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, dan lepas macam biasa kita ambil 2 dulu yang ada ni. Okey, seterusnya sekali dah tu. Dua, tak lepas elok ni. Okey. Tiga. 4 5 6 7 8 9. Dan di sini juga tambah di tali air 5 ni 2 single crochet, half double crochet tak siap juga di sini. Harap kawan-kawan boleh ingat ya, 4 kali macam tadi juga. 1 2 3 4. Habiskan. Di sebelah ni juga 2 single crochet, 1 2. Bersedia pula dengan 8 kali juga half double crochet yang tak siap. Macam ni juga ribbon kita belah kiri ni. Chain 1, terus kait double crochet.
Okey, bersimpul pula saya bentuk di sini. Okey, boleh tengok hasil kaitan saya. Okey, jadi lepas ni ulang bila dah habis di sini, maknanya ulang saja bermula daripada sini, terus satu chain sini, terus ribbon dan 5 double crochet seterusnya, dan berakhir dengan 3 double crochet untuk baris ke 10. Saya dah siapkan baris 10 ni, cuma belum sambung sebab sambungnya nanti terus dengan warna yang kedua. Kita akan ulang yang ni dah. Dan bila kita sambung nanti, macam yang dah ada dengan saya ni, baris bermula daripada bawah ni, ujung sekali tapak kita, sampailah ke atas ni. Ini adalah baris yang ke-22. Jadi kalau ikut apa yang saya buat ni, saya cuma ulang 2 warna sahaja. Jadi kalau yang ni maknanya selang-seli lah ulang 2 warna yang ni. Yang warna tapak macam yang ni, dan pemegang ni saya gunakan benang warna yang sama. Jadi boleh terus kait sampai baris ke-22. Ulang saja kaitan kita bermula daripada tubilan 10. Jumpa di baris 22. Sampai sini siap baris ke-22. Saya dah masukkan warna pertama saya. Potong habiskan dua warna yang kita guna tadi. Ini saya potong termasuk yang warna oranye ni lah. Untuk baris 23 ni, naikkan 3 chain sebagai double crochet pertama kita. Kita nak 2 macam sebelum ni juga. 2 double crochet. Untuk bahagian ribbon kita ni, saya akan guna double crochet. Sebab double crochet ni dia rendah kalau dibandingkan dengan kedudukan ribbon kita ni. Dia sedikit ke bawah kan. Jadi saya akan gunakan kaitan yang lebih tinggi sedikit daripada double crochet. Jadi di sini kita guna triple crochet. Sama juga dengan double crochet. Cuma kita 2 kali lilit benang pada jarum, dan kita akan buat dia bermula di sini. Bukan di sini ya. Ambil ni yang sini. Kita nak sebanyak 7 untuk bahagian ribbon sahaja. Okey, dan lepaslah 1, lepas 2 lah, 2, 3. Okey, buat sebanyak 7. Tujuh. Okey, jadi dengan triple crochet ni kita dah samakan ketinggian kaitan dengan double crochet di sebelah sini. Dan selepas ini terus saja kait double crochet untuk baris double crochet. Ini baris double crochet kita, jadi terus saja kait double crochet sebanyak 5.
kita terus dengan treble crochet pula untuk bahagian ribbon kita ni. Pastikan ada 7 treble crochet. Dan kait sampai habis satu baris kita ni, sampailah bertemu di 3 double crochet berikutnya. Hasil yang saya dah kait pada baris 23. Ini kejadian dia. Beralih ke baris 24 dan 25. Kait sahaja double crochet untuk kedua-dua baris. Dan kita akan jumpa pada baris ke-25 nanti. Terus kait untuk kedua-dua baris 24, 25. Baris ke-24 dan 25 ni setiap barisnya ada 48 double crochet. Jadi terus saja kait. ...48 kaitan, selesai baris ke-25 dan saya potong benang terus. Terus saja sambung baris kita ni. Guna jarum lebih kecil. Di sini saya dah buat siap kemasan benang yang saya potong tadi. Sebabnya dia akan terlibat untuk pemasangan pemegang nanti. Kita akan pasang di sini lebih kurang 7 kaitan. Beralih kepada pemegang botol air kita. Saya nak ingatkan sebelum kita mulakan, pastikan tinggalkan mulakan dan akhiri pemegang ni dengan lebihkan baki benang. Sebabnya bila kita nak buat kemasan nanti, jangan sekali lalu saja. Pastikan 2 kali, dan lagi selamat 3 kali. Itu lagi bagus. Kita nak pastikan dia boleh menampung beban air dalam botol tu nanti. Nak bagi dia kuat lah. Saya akan guna kaedah single crochet saja untuk tali botol air kita ni. Buat sebanyak 8. Slip knot ni saya anggap dia dah sebagai satu chain. 1 2 3 4 5 6 7 8. Dan ini saya tunjukkan kira-kira benang yang saya tinggalkan untuk kita buat kemasan nanti, untuk kita sambung. Terus dengan single crochet.
Ni paling asas lah ni. Tapi kalau single crochet ni jangan buat terlalu panjang, sebab dia ni mudah jadi panjang tali dia tu kalau muatan kita berat lah. 3 4 5 6 7. Okey, saya guna sampai ke hujung sebab tu tadi saya kata saya dah anggap sini sebagai kaitan pertama saya lah untuk kita buat tadi ni. Chain 1, terus saja di sini single crochet juga. Pastikan cukup 7 lah. 1 2 3 4 5 ambil dua-dua depan dan belakang. Ni 6 loop dia dan 7 yang ni. Terus saja kait. Bila kita kait ni depan belakang berhenti pada kira-kira di kaitan di baris yang ke-60. Single crochet ke-5, 6 7. Terus saja kait sampailah ke baris yang ke-60. Selesai kait pemegang sarung botol air kita. Jadi sekarang kita akan sambung kepada bahagian badannya pula. Panjang pemegang ni kira-kira 13 inci. Dan panjang dia ni terpulang pada anda juga. Cuma ada saya bagi tahu tadi, single crochet ni kalau bebanan dia atau benda yang dia nak tampung tu berat, jangan buat terlalu panjang. Sebab single crochet ni dia bila beban dia berat, terlalu berat, dia akan lagi jatuh ke bawah. Salah satu kaitan kalau nak guna, jangan panjangkan dia untuk pemegang lah. Baiklah, beri perhatian pada bahagian kita mulakan dan akhiri kaitan kita untuk setiap baris di sini. Jadi sekarang ini adalah yang saya tanda ni bahagian ataupun kaitan yang akan kita sambung dengan pemegang. Nak mudahkan kawan-kawan, kalau masih ingat tadi, kita mulakan 2 double crochet untuk setiap baris, 1 2. Dan kita nak sebanyak 7 kaitan untuk kita sambung dengan pemegang kita, sebab kita punya pemegang tu ada 7 kaitan single crochet. Jadi ini 5 baris 5 double crochet, 1 2 3 4 5. Bila kita nak 7, keluarkan 1 ke kiri dan 1 ke kanan. 5 6 7. Lepas tu letaklah penanda. Dan saya juga dah buat yang sebelah sana, belakang sana, sebelah lagi pun sama. Masing-masing kita dah nampak kan di sini 1 2 3 4 5. Tarik naik ke atas dan keluarkan 1 kiri, keluarkan 1 kanan, tanda. Ambil sebanyak 7 kaitan di sini. Saya akan gunakan
untuk cantuman badan dan juga pemegang ni, saya guna yang mula-mula kita kait 8 single crochet untuk pemegang tadi. Pastikan yang sini berada di sebelah kiri, barulah ini barisan yang betul, bahagian yang berada di luar, di hadapan. Terus boleh jahit. Andai kata mungkin benda ni tak cukup, sesuaikanlah, pandai-pandailah buat biar dia bertemu kaitan dengan kaitan ni. Silap mata lah juga ni. Sini saya buat 2 kali tempat permulaan tu, takut dia tu tak kuat. Sekali lagi. Sebab di tepi ni dia, kalau katakan benda tu tertarik ke sini, kalau dia tak kuat, dia akan jadi longgar dan nampak berlubang lah. Okey, boleh beralih ke sebelahnya. Suka hatilah kawan-kawan nak jahit macam mana. Nah, ini cara saya lah. Siap, boleh gunting. Tengok. Okey, macam ni lah lebih kurang hasilnya lepas cantum. Dan seterusnya cantum lagi satu lagi bahagian di tempat yang kita dah tanda tadi, di sini. Okey ya, boleh teruskan. Hasilnya, dan dalam video ni dalam botol tu saya dah isi air hampir ke penutup. Kat sini juga kawan-kawan boleh tentukan talinya perlu pendek ke atau dipanjangkan ke lagi, dan juga badan dia cukup ke atau perlu penambahan lagi. Terpulanglah bergantung pada saiz botol air masing-masing. Dan boleh tengok juga jarak dekat ni paras mana saya isi air pada botol ni. Okey, ni di atas meja ya. Okay, jadi besar harapan saya dapatlah video ni kawan-kawan jadikan rujukan untuk mengait. Dan kita jumpa lagi untuk video akan datang. Selamat Hari Raya Aidiladha. Bye-bye.